GPT tak boleh jadi doktor, tapi dia boleh jadi misi yang kenal ubat kita. Je lah nak share pengalaman outstation hari tu. Saya sakit perut tau, sebab ada masalah angin kembung apa semua tu lah. Okey, kemudian saya teringat saya ada bawa beberapa ubat, tapi saya tak tahu dan dah terlupa ubat ni yang mana satu. Sebab ada yang sakit perut, ada yang untuk sakit lain lah. Masa tu pun tengah program, dan kemudian saya pun tak sempat nak ke klinik. Jadi apa yang saya buat adalah saya ambil gambar label ubat dekat belakang ubat tu. Kemudian saya post dekat ChatGPT dan minta pendapat dia. Awak kenal tak ubat ni? Apa fungsi dia? Ini ChatGPT bukan saja terangkan ubat ni untuk sakit apa dan sebagainya. Kemudian dia siap syorkan juga supaya saya jangan tersalah ambil ubat. Jadi benda ni sangat memudahkan saya lah. Harap perkongsian ni sangat bermanfaat untuk korang. Boleh komen lebih lanjut untuk kita sharing-sharing lah. Kok korang ada pengalaman, kongsi pasal ubat ataupun tanya pasal ubat dekat ChatGPT. Terima kasih, jumpa lagi.